Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah kalau korang sampai ke video ni, ia bukan kebetulan tetapi ia adalah ketentuan. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang topik ujian bukan tanda kehinaan. Kita selalu tunduk malu, menyangka setiap luka dan kegagalan adalah bukti kita ni dihina oleh takdir. Kita melihat ujian sebagai hukuman, padahal ia adalah undangan khas daripada Allah. Emas tidak akan bersinar tanpa api yang membakar dan tanah tidak akan subur tanpa hujan yang lebat. Ujian bukan tujuannya untuk merendahkan martabatmu, tetapi ujian adalah tujuannya untuk meruntuhkan tembok kesombongan agar cahaya Tuhan dapat menembusi ruang hati yang paling dalam. Dan kita selalu dengar, ujian ni diberi sesuai mengikut kemampuan diri kita. Dan benar, sesungguhnya ujian itu benar-benar diberikan kepada hamba yang mampu untuk menghadapinya sahaja. Dan Allah takkan sesekali uji orang yang tidak layak diuji. Maknanya Allah takkan beri kalau kita ni tak deserve pun. Kalaulah kita ni tak mampu dan kita tak layak, maka Allah takkan sesekali memberi ujian kepada kita. Maka kalaulah sekarang kita sedang diuji dengan sesebuah ujian, maka percaya, yakin dan pastilah bahawa setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita benar-benar mampu untuk kita lalui dan mampu untuk kita harungi. Cuma, kita selalu dengar ujian ni diberi ikut kemampuan kita. Tapi adakah kita ni benar-benar memahami dan mendalami erti kata ujian ni diberikan kepada kita yang mampu? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wusaha." Maknanya apa? Maknanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Kita selalu dengar orang kata, tapi kadang-kadang perkara tu hanya sekadar yang kita dengar. Kita sebenarnya tak benar-benar pun mendalami dan memahami erti kata Allah takkan uji kalau kita ni tak mampu untuk terima. Kalau kita pergi gym, kalau kita pergi gym, perasan tak kalau pergi gym orang akan ambil dumbbell, barbell. Tahu tak, bila kita ni pergi gym, kita ambil dumbbell, kita ambil barbell, kita ambil alatan-alatan yang berat ni kan, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengoyakkan kita punya muscle. Muscle kita, which is otot kita ni, akan koyak. Dia ada micro tear. Dia koyak, tetapi koyak yang kecil. Tapi kenapa orang-orang yang pergi gym tetap angkat berat? Sebab kita tahu bila kita angkat berat, otot kita akan membesar. Bila otot kita tu, dia koyak secara kecil kan, micro tear. Lama-lama, bila kita tambah, kita intake protein, kita jaga, and then kita makan secukupnya, ikut kalori intake kita yang kita perlu, otot kita akan membesar. Dia akan bertumbuh. Sama juga macam ujian. Semakin kita diuji, semakin kita dikoyakkan, semakin bertumbuh dan mendewasalah kita. Semakin kita ni menjadi orang yang lebih matang. Sebab tanpalah otot kita tu dikoyakkan, kita takkan boleh ada otot yang solid, muscle yang solid. Sama juga macam dengan ujian. Kalaulah kita ni tak dikoyakkan, kalaulah kita ni tak dihentak, tak diuji, kita takkan pernah bertumbuh dan kita takkan pernah menjadi orang yang lebih matang, orang yang lebih dewasa. Kita hanya mendewasa dengan ujian yang Allah beri pada kita. Tanpa ujian yang hadir, kita takkan pernah pun menjadi orang yang dewasa. Dan ujian ni sebenarnya tanda apa? Saya akan bacakan beberapa hadis. Yang pertama adalah, ujian ni tanda Allah mencintai kita. Dalam hadis menyebutkan bahawa sesungguhnya pahala yang besar itu adalah ganjaran untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian buat mereka. Barang siapa yang reda, maka ia akan meraih reda Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Yang pertama sekali, ujian ni adalah tanda cinta Allah pada kita. Bukanlah ujian ni tandanya kita ni hina. Ujian ni tanda kemurkaan Allah pada kita. Kita selalu fikir makin Allah uji, makin Allah benci. Tetapi hakikatnya makin Allah uji, makin Allah cinta. Makin Allah uji, makin Allah mensucikan diri kita. Dan dalam hadis Allah kata, sesiapa yang reda pada ujian yang Allah beri, maka ia akan meraih reda Allah. Apa lagi yang lebih baik berbanding reda Allah pada kita? Apa lagi yang lebih istimewa berbanding kita ni dapat keredaan daripada Allah?
Jadi barang siapa yang reda atas ujian yang menimpa pada dia, maka Allah pun akan reda pada dia. Barang siapa yang murka, barang siapa yang tak suka atas apa yang Allah beri, maka Allah juga akan murka. Itu yang pertama. Ujian adalah tanda cinta Allah pada kita. Yang kedua adalah Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis menyebutkan bahawa tidaklah seorang Muslim ditimpakan keletihan, sakit, keresahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dengannya sebahagian dari dosa-dosanya. Maknanya setiap kalilah kita ni diuji dengan keletihan, sakit, keresahan, kesedihan, gangguan, bahkan sekecil-kecil duri yang menusuk kita, maknanya Allah membersihkan kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ini bermakna selama ni bila kita diuji, apa yang kita pandang adalah sakit, tetapi kita tidak pernah pandang pada inilah jalan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Inilah jalan untuk Allah ni hapuskan dosa-dosa kita. Kita selalu pandang dan fokus pada sakit kita, tetapi sampai kita lupa sebenarnya sakit yang kita lalui selama ni adalah tanda untuk Allah bersihkan kita, untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Inilah yang kedua, iaitu Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Allah ingin menaikkan darjat kita. Bila Allah uji kita, selain Allah cinta, selain Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak hapuskan dosa kita, Allah ingin menaikkan darjat kita, Allah ingin menaikkan kedudukan kita. Dalam hadis yang lain, tetapi seakan-akan sama dengan hadis yang kedua saya sebutkan tadi, menyebutkan bahawa tiada sesuatu yang menimpa seorang mukmin walaupun hanya sekadar duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya atau menghapuskan dosanya dengan sebab itu. Ujian ni boleh jadi tanda cinta Allah pada kita, ujian ni boleh jadi tanda Allah ingin mengampunkan dosa kita, dan ujian ni juga boleh jadi Allah ingin menaikkan darjat kita. Jadi, macam mana Allah ingin menaikkan darjat kita? Dengan ujian yang Allah beri pada kita, inilah cara untuk Allah menaikkan darjat kita, menaikkan kedudukan kita. Mungkinlah amal ibadah kita selama ni tak cukup banyak lagi untuk kita ni dapat syurga yang tertinggi daripada Allah. Tetapi dalam doa kita, dalam sujud kita, mungkinlah kita ada meminta, ya Allah, berilah aku syurga-Mu yang tertinggi. Dan demi memakbulkan doa dan permintaan kita, dalam hati kita ni ada rasa nak syurga yang tertinggi, tetapi mungkinlah amalan kita ni belum cukup kuat lagi, belum cukup kukuh lagi, belum cukup banyak lagi untuk kita ni masuk ke dalam syurga yang tertinggi. Maka Allah akan memberikan kita ujian untuk menaikkan kedudukan kita, untuk menaikkan darjat kita agar kita memperoleh syurga yang tertinggi. Masya Allah. Inilah yang Allah beri pada kita bila mana kita diuji. Ujian adalah tanda cinta Allah pada kita. Ujian juga boleh jadi adalah cara untuk Allah menghapuskan dosa kita, dan ujian juga boleh jadi cara untuk Allah menaikkan darjat kita. Selain itu, selalu juga kita dengar dalam surah Al-Insyirah ayat ke-4 hingga 5. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan Allah ulang pada ayat kelima, sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah ayat ke-4 hingga 5 ni, Allah menggunakan kata penegasan, iaitu sesungguhnya. Allah bila gunakan kata penegasan dalam Al-Quran, sesungguhnya, maknanya Allah ni betul-betul nak cakap pada kita, sesungguhnya, benar-benar. Itu adalah kata penegasan daripada Allah. Sesungguhnya adalah kata penegasan daripada Allah untuk kita. Jadi bila Allah kata sesungguhnya, itulah kata penegasan untuk Allah meyakinkan kita bahawa memang sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan Allah kata ayat ni 2 kali supaya kita ni betul-betul yakin pada janji Allah. Sebab Allah bila berjanji, Allah tak pernah mungkiri. Allah bila berfirman, Allah bila berjanji, Allah tak pernah mungkiri. Allah bukan kata sekali, tapi Allah kata 2 kali dalam surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah kata bahawa sesungguhnya bersama-sama kesukaran tu ada kemudahan, disertai dengan kemudahan. Allah tak pernah kata lepas kesusahan baru ada kemudahan. Faham kan? Tetapi Allah kata bersama-sama dengan kesukaran tu akan ada kemudahan. Bersama-sama kepayahan, keperitan yang kita lalui, bersama-sama itulah adanya kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi,
Secara personally, saya sendiri pernah mengalami situasi yang begini, which is bila mana saya diuji, sebenarnya bila kita tengok secara mendalam memang ada kemudahan yang disediakan oleh Allah buat kita. Cumanya kita tak pernah nak cuba cari, gali dan dalami mana sebenarnya kemudahan di dalam setiap kesukaran yang Allah beri. Maknanya setiap kesukaran tu ada kemudahan bersama-samanya. Kalaulah kita diuji dengan sesuatu perkara, dalam ujian tu sebenarnya ada benda di sekitar kita yang mungkin Allah beri kemudahan. Cumanya kita yang perlu tengok secara teliti dan cuba untuk cari, cuba untuk gali mana kemudahan yang Allah dah sediakan. Sebab sebenarnya kita bila diuji ataupun bila diberikan kesukaran, sebenarnya kita memang ada kemudahan bersama-samanya. Cumanya kita ni nak tengok, nak cuba cari, ataupun kita ni nak sentiasa bersangka buruk dengan Allah. Kita ni yang sentiasa sangka dah tak ada jalan keluar. Allah tak bantu, Allah tak tolong, Allah jauh, Allah dah tak pandang kita, Allah dah tak mudah ke urusan kita. Sama ada kita yang nak cuba cari kemudahan ataupun kita ni nak sentiasa terus bersangka buruk pada Allah. Pilihan berada pada kita. Kita yang memilih sama ada kita nak mencari kemudahan dalam kesukaran yang kita lalui ataupun kita nak bersangka buruk pada Allah. Dan ujian ni juga dia adalah sebagai peningkat iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dahsyat diuji adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang hebat selepas mereka. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Apabila agamanya kuat, maka ujiannya akan ditambah. Makna yang dimaksudkan adalah Allah SWT pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar iman masing-masing. Maknanya makin tinggi iman kita, makin beratlah ujian kita. Makin tinggi iman kita, makin sukarlah ujian yang perlu kita hadapi. Tapi ada orang takut, tak naklah kalau macam tu baik sangat, nanti diuji teruk pula kan. Tak naklah, macam biasa-biasa je lah iman tu, biar biasa-biasa supaya ujian ni tak berat sangat kan. Kadang-kadang kita rasa ujian ni adalah satu benda yang berat, beban buat kita. Kita rasa tak suka dengan ujian. Tapi bila kita dengar hadis-hadis tadi, ujian ni tanda Allah cinta, ujian ni cara untuk Allah hapuskan dosa, ujian ni cara untuk Allah mengangkat darjat kita, kita akan sedar bahawa ujian ni sebenarnya adalah hadiah daripada Allah buat kita. Dan apa yang perlu kita tahu adalah setiap ujian yang Allah beri ni kan, Allah dah specialize. Setiap ujian yang Allah beri pada kita ni kan, Allah dah spesifikkan khas ujian-ujian ni untuk kita. Maknanya kalaulah kita fikirkan sekarang ni secara mendalam, kita pandang, kita tengok balik, ujian-ujian ni kan Allah dah design satu persatu. Maknanya dengan siapa kita disakiti, dekat mana kita disakiti, dalam keadaan apa, dalam situasi apa kita disakiti, kita diuji, semua ni Allah dah design khas dan spesifik untuk kita. Spesifik untuk kita. Maknanya dalam banyak-banyak manusia yang ada di atas muka bumi Allah ni, Allah pilih kita. Allah pilih kita. Maknanya Allah boleh beri pada orang lain, tapi Allah tak beri pada orang lain. Faham tak? Setiap ujian ni design khas untuk kita. Maknanya kalaulah kita terima sesuatu ujian tu, Allah dah design, Allah dah create dengan teliti. Kerana Allah maha teliti. Allah dah ujian ni Allah dah design satu persatu. Perasan tak? Ada ujian yang kita kena di alam persekolahan, ada ujian yang kita kena di alam universiti, dan ada juga ujian kita kena di alam pekerjaan. Mungkin juga ada juga ujian yang kita kena di alam perkahwinan. Maka setiap daripada kita akan diuji, dan setiap daripada ujian ni Allah dah design spesifik untuk kita. Maknanya kalaulah Allah design spesifik untuk kita, mustahil untuk Allah tak tahu kita ni mampu ke tak. Mustahil. Kalau orang kata Allah tahulah aku mampu, Allah mungkin rasa aku mampu, tapi aku rasa aku tak mampu. Sebenarnya kita semua mampu untuk hadapi semua ujian yang kita dapat. Sebab itulah Allah kata Allah pasti akan menguji dengan kadar iman masing-masing. Dalam hadis ini, bila kita lihat dalam hadis ni, Allah kata Allah akan uji dengan kadar iman masing-masing. Maknanya makin tinggi iman kita, makinlah berat ujian kita. Dan ujian ni bukanlah beban, tapi hadiah daripada Allah. Dan Allah spesifik design satu persatu untuk kita. Selain tu, contohnya lah, kita ni tak solat, buat maksiat, tak puasa, kita tak buat segala suruhan Allah. Jangan sangka Allah biarkan kita. Kalaulah katakan kita ni banyak langgar perintah Allah, dan kita tak buat pun suruhan-suruhan Allah, apa yang Allah larang, itulah yang kita buat. Apa yang Allah suruh, itulah yang kita tinggal. Jangan sangka Allah biarkan orang-orang sebegini, kerana
Allah hanya beri tangguh. Inilah yang kita selalu dengar sebagai istidraj. Allah hanya beri tangguh agar mereka menambah dosa, lalu bagi mereka azab yang menghinakan dan pengakhiran yang sangat pedih. Kata-kata ni ada dalam firman Allah, surah Ibrahim ayat ke-42. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, Allah hanya memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu, mata mereka terbeliak. Kalaulah kita ni sebenarnya orang yang zalim, orang yang tak buat suruhan Allah, orang yang banyak buat maksiat, orang yang tinggalkan solat, tapi kita ni tak rasa macam kita ni kena uji pun. Kita rasa macam hidup kita apa yang kita nak semua dapat. Kita dapat kenikmatan, kekayaan, kemewahan harta. Semua yang kita nak kita dapat. Kemewahan harta yang melimpah ruah, kecantikan, kedudukan pangkat yang tertinggi. Kalaulah kita rasa kita ni banyak buat maksiat, tinggalkan solat, tapi kita dapat semua nikmat-nikmat ni, janganlah kita sangka Allah biarkan kita. Janganlah kita sangka yang kita ni lebih baik. Aku ni buat dosa pun, tinggalkan solat apa semua pun dapat je nikmat-nikmat Allah. Allah bagi je rezeki. Janganlah kita sangka yang kita ni terlepas daripada pandangan Allah. Kerana Allah hanya cuma beri tangguh. Allah akan beri tangguh, iaitu istidraj. Kita dapat kemewahan, kita dapat segalanya, dan Allah biarkan kita. Allah biarkan kita berterusan dalam maksiat. Allah biarkan semua yang kita buat. Supaya apa? Supaya dosa kita ni akan bertambah, dan kemudian Allah akan berikan azab yang menghinakan di penghujung kita. Maknanya Allah akan memberikan kita siksaan dan azab yang sepedih-pedihnya di penghujung kita nanti. Yang saya sebutkan tadi adalah daripada surah Ibrahim ayat ke-42. Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW ada bersabda, apabila kamu melihat Allah SWT memberikan kepada hambanya daripada perkara dunia yang diinginkannya, sedangkan dia terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahawa perkara itu adalah istidraj dari Allah SWT. Maknanya kalaulah kita ni tidak solat, buat maksiat, buat segala apa yang Allah larang, tapi apa yang Allah suruh kita tak buat, tapi kita dapat kemewahan, kekayaan, kebahagiaan, kegembiraan, jangan sangka yang Allah biarkan kita. Allah cuma beri tangguh supaya nanti bila di penghujung kita, Allah akan berikan kita azab yang sedahsyat-dahsyatnya, yang sepedih-pedihnya, yang seperih-perihnya. Sekarang ni Allah cuma menangguhkan supaya kita berterusan melakukan dosa, supaya dosa kita tu bertambah, dan Allah akan berikan kita azab yang sedahsyat-dahsyatnya, sepedih-pedihnya. Maka janganlah kita sangka Allah tak nampak. Allah nampak, Allah tahu, Allah lihat, cuma Allah hanya memberi tangguh. Allah hanya menangguhkan dulu azab yang kita akan terima nanti. Jadi janganlah kita sangka orang yang dapat semua benda, walaupun dia tinggalkan solat, walaupun dia bermaksiat, janganlah kita sangka yang Allah lupa. Allah cuma menangguhkan azab buat mereka. Selain tu, apa hikmah di sebalik luka-luka yang kita hadapi ni, luka-luka yang kita terima ni? Ujian ni sebenarnya bukanlah bertujuan untuk merosakkan kita, tapi ujian ni adalah cara untuk Allah nak develop, nak dewasakan kita. Sebab melalui luka dan kesusahan lah kita dapat mendewasa, dapat bertumbuh, dapat menjadi orang yang lebih matang. Kita hanya develop, kita hanya jadi orang yang lebih baik, lebih matang, lebih ada ketahanan, lebih ada resilient dengan luka-luka yang kita ada. Kadang, tanpa kita sedar, ujian je lah yang mampu untuk membuatkan kita ni semakin bertumbuh, semakin mendewasa dan semakin matang. Kalaulah kita tak diuji, kita takkan pernah menjadi orang yang lebih matang. Kita takkan jadi matang kalau kita ni hanya tengok Netflix dekat rumah. Kita takkan jadi matang kalau kita ni hanya duduk dekat rumah, makan, lepak, tak buat apa-apa. Kita hanya jadi dewasa dengan ujian dan luka-luka yang hadir dalam hidup kita. Dan percaya tak, kalau saya kata, di sebalik ujian ni sebenarnya ada peluang untuk kita ni lebih mengenal Allah. Sebab ramai hamba Allah yang hanya benar-benar kenal dan kembali ke jalan Tuhan selepas mereka jatuh dan berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Maknanya ramai orang yang kenal Allah bila mana mereka diuji. Ramai orang yang cari jalan pulang kembali kepada Allah bila mana mereka diuji. Kita jarang cari Allah masa kita tengah happy, masa kita tengah gembira dan bahagia. Kita selalunya cari Allah masa kita sedang susah, masa kita sedang diuji. Dan kadang-kadang, inilah cara untuk Allah jemput kita secara langsung, secara direct, secara personal. Dengan ujian yang Allah dah design spesifik untuk kita ni. Inilah cara untuk Allah
panggil balik kita kembali untuk mendekat kepada Allah. Ujian ni bukanlah untuk kita ni menjauh pada Allah. Ujian ni bukanlah tanda kehinaan, bukanlah tanda kemurkaan Allah pada kita. Tetapi inilah cara untuk Allah panggil kita kembali pada Allah. Untuk Allah sedarkan kita, mungkinlah selama ni kau ni dah terlalu jauh dengan aku. Nah, mungkinlah selama ni kau ni dah terlalu jauh dengan aku. Jadi aku bagi kau ujian supaya kau kembali dekat dengan aku. Itu sebenarnya. Ujian ni bukan tanda kehinaan, kemurkaan, tetapi adalah tanda cinta Allah. Panggilan Allah pada kita. Dan satu hari nanti bila kita dah sedar, kita akan boleh berdamai dengan takdir. Perlahan-lahan. Sebab semua ni dia adalah satu proses. Kita tak akan boleh push diri untuk faham apa yang kita terima. Selalunya, kita perlu menerima sesebuah ujian tanpa ketidakfahaman. Ada masa yang kita tak perlu pun faham, kita tak perlu pun tahu kenapa Allah beri, kenapa ni, kenapa bukan tu. Tapi kita hanya cuma perlu menerima dulu tanpa faham. Most of the time, ujian-ujian yang Allah bagi pada kita ni kita tak faham pun. Dan kita takkan boleh pun faham pada awalnya. Tapi, it's a process. Lama-kelamaan kita akan faham dan kita akan sedar. Oh, patutlah Allah pilih jalan ni untuk aku. Patutlah Allah uji aku dengan benda ni. Sebab hanya jalan ni lah yang mampu jadikan aku yang hari ini. Pada akhirnya kita akan sedar bahawa tiada satu pun luka kita yang sia-sia. Semua luka yang kita ada ni ada makna dan ada hikmah di sebaliknya. Dia takkan pernah berlaku sia-sia. Dan Allah takkan pernah mensia-siakan kita yang melalui segala ujian ni. Sebab Allah yang sama yang telah memilih ujian-ujian ni buat kita, Allah yang sama yang telah memudahkan kita untuk mengharungi semua ujian ni, Allah yang samalah yang akan ada dan bantu kita sampai ke titik akhir. Dan Allah takkan pernah sekali-kali tinggalkan kita. Bahkan bukan saat kita diuji je. Saat kita sedang tidak diuji pun, Allah tak tinggalkan kita. Mungkin saat kita tak ada ujian yang berat pun, Allah tetap sentiasa ada dengan kita. Cuma kita yang banyak tinggalkan Allah. Sebab Allah tak pernah tinggalkan kita walaupun sekali. Cuma kita yang banyak lupakan Allah. Kita yang banyak tinggalkan Allah. Allah tak pernah pun tinggalkan kita. Jadi itu saja perkongsian untuk episod kali ini. Ujian bukan tanda kehinaan. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.